hormati Tuan Nazir, Salim, Timbalan Nazir, Ibu Sulaiman, pegawai masjid, seluruh AJK masjid, jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita dapat berkumpul mendirikan salat fardu subuh secara berjemaah. Seterusnya insya-Allah kita akan sama-sama kita mendengar beberapa potongan hadis dan Al-Quran untuk kita bermuhasabah diri. Bermuhasabah diri seperti mana yang rutin sebelum ini. Minggu pertama hari Ahad ni yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Karim kan, tentang muhasabah diri. InsyaAllah kita sama-sama mendengar dan juga mereflect terhadap diri kita sendiri. Sejauh manakah kita telah diberikan nikmat, dan sejauh manakah kita telah menghargai nikmat itu, dan juga yang penting kita menggunakan nikmat itu ke arah mana. Banyak nikmat yang ada dekat dunia ni, kalau Allah sendiri firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak cuba hitung nikmat Allah ni, takkan terhitung. Dan cuba kita hitung sekarang. Yang semalam punya kita dapat apa? Apa yang kita dapat semalam? Sebenarnya kita takkan hitung. Mungkin kita boleh hitung, tapi biasanya kita lupa nak hitung. Kita lupa pun kita dapat apa. Antara yang paling asas adalah nikmat kita bernafas. Kita takkan pernah hitung. Tapi bila nikmat tu ditarik, ada perhitungan yang boleh dilakukan, yang diciptakan manusia atas ilham Allah berikan, iaitu nikmat bernafas. Sekarang ni kita tak rasa. Kita bangun, even kita tidur pun, kita bernafas waktu kita tidur. Kalau tuan-tuan ada ingat, sebelum saya pernah kongsikan ayat Al-Quran bahawa memang Allah sendiri menggunakan perkataan mati bagi tidur. Allah mematikan kita semasa tidur. Tapi dengan cara apa? Dengan cara dua caralah. Allah bagi dua cara. Yang mana yang Allah bagi tahu dalam Quran, ayat saya tengok ayat berapa. Allah akan cabut nyawa kita dan Allah akan bagi balik. Jadi ada dua keadaan tu. Sama ada Allah bagi balik, Allah tak bagi, Allah pegang terus nyawa. Dan nyawa ni berkait rapat dengan dua benda je, nafas, jantung. Jadi kita akan bincang dua perkara itu, di mana kita panggil, kalau dalam istilah perubatan, tu basic life, asas kehidupan. Cuba tuan-tuan pergi ke dasar lautan. Ada yang pernah pergi menyelam ke dasar lautan? Kalau nak saya rasa kita pernah tengok cerita kat TV ke mana-mana. Dekat dasar lautan dengan dekat langit, dekat dasar lautan lagi banyak kehidupan berbanding kat langit. Betul? Pernah tak kita naik kapal terbang, tiba-tiba kat atas ada burung, lepas tu ada juga kehidupan lain, obor-obor contoh, ataupun ada macam ular tapi dekat atas kat langit? Tak ada kan? Kita boleh tengok burung je lah, yang ada pun dekat udara, tapi tak banyak kehidupan. Kalau kita naik atas lagi, mungkin kita pernah naik roket tu, kita tengok kat TV tu, tak ada dah kehidupan. Kehidupan ada banyak dekat laut. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dekat laut ada air, dekat air ada oksigen. Itu dia. Jadi yang kita bernafas ni adalah oksigen. Yang mana itu adalah nikmat yang kita tak nampak bentuknya macam mana. Mungkin kita boleh rasa, tapi kebanyakannya kita tak akan perasan. Cuma kalau saya boleh kata, tuan-tuan sekarang ni tengah bernafas ke tak sebenarnya? Kita tak rasa pun kita bernafas, melainkan disuruh tarik nafas. Cuba tarik nafas kan, kadang-kadang orang kesihatan cakap macam tu. Tarik nafas, datang jumpa doktor suruh tarik nafas sikit, tarik nafas. Baru terasa, oh ini dalam seluruh punya rasa tarik nafas tu. Kalau tak, kita tak rasa pun. Kita rasa kita bernafas biasa je kan? Dan kita akan rasa bernafas betul-betul kalau kita tak cukup oksigen. Barulah namanya tercungap-cungap.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah suka ingin saya kongsikan satu potongan ayat Al-Quran daripada surah Al-An'am ayat 125 hingga 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِيدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Maksud فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ, maka sesiapa yang Allah kehendaki, yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya dia, yakni Allah, akan melapangkan dadanya. Yashrah sadrahu, melapangkan dadanya, yakni membuka hatinya, lil Islam, untuk menerima Islam. Sambung lagi ayat itu, wa may yurid ayyudillahu, dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya. Wa may yurid ayyudillahu, menyesatkan. Yaj'al sadrahu, Allah akan jadikan dadanya, yaj'al sadrahu dayiqan. Dayiqan ni maksudnya sesak, sempit. Dayiqan harajan, harajan. Dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dia akan menjadikan dadanya sesak, sempit, sesempit-sempitnya. Dayiqan harajan, sempit, sesempit-sempitnya. Ka'annama, sempit macam mana? Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini sedikit tafsiran yang ada saya baca kan, saya bukan tak pandai menafsir pun. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Hidayah adalah satu perkara yang tidak mungkin untuk kita dapat melainkan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini pun nikmat yang kadang-kadang kita mungkin kita tak pernah rasa dapat hidayah kot, sebab kita lahir-lahir dari Islam. Allah alam hidayah yang lain yang macam mana yang kita dapat, itu tuan-tuan kena cuba ingat-ingat sebelum-sebelum ni apa. Mungkin sebelum ni kita tak pergi masjid, dapat hidayah istiqamah dengan masjid, itu hidayah kan? Tapi biasanya hidayah ni, contoh yang sirah yang kita biasa dengar, pakcik Nabi Muhammad kan, baik terhadap Nabi Muhammad, tapi tak dapat hidayah. Nabi minta tak? Nabi minta, tapi Allah kata bukan. Itu bukan kuasa kita, kita nak minta dapat. Itu Allah yang akan tentukan dapat hidayah kita. Jadilah ayat ni dimulakan dengan faman yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah menghendaki, Allah akan berikan kepadanya petunjuk. Jadi hidayah ni secara umumnya maksudnya petunjuk. Hidayah ini bukan boleh diberi kepada dengan kehendak kita. Hidayah ini bukan boleh diberi dengan kehendak kita. Sebagai contoh, tentu kita sayangkan ahli keluarga kita dan kita ingin sangat agar mereka mendapat hidayah, kan? Banyak keadaan kalau kita dengar ke perkongsian kat TV ke kat radio, saya nak abang saya, mak saya kembali kepada Islam, kan? Alhamdulillah ada terdetik kat situ. Ada juga orang yang memang tak nak hidayah. Baru-baru ni kita dikejutkan kan dengan satu serbuan di Kuala Lumpur kan, lelaki bersama lelaki, ramai, dan bukan orang biasa. Maksudnya orang biasa ni orang yang ada kerja, ada kehidupan yang selesa, dunianya dah kira sempurna, tapi kenapa dia ke situ, kan? Itu soal hidayah lah tu, kan? Jadi sama-samalah kita doakan supaya dapat hidayah. Dalam masa sama kita menjaga ahli keluarga kita supaya terjebak kepada situasi tersebut. Na'udzubillah. Logik akal lah mudahnya, binatang pun tak ada sama yatina. Betul tak? Kan? Tak pernah lagi kita jumpa kucing jantan kejar kucing jantan. Kejar sebab gaduh adalah, tapi dia kejar betina untuk, itu memang fitrah kehidupan. Memang fitrah kehidupan ni untuk membiak perlu adanya penghantaran benih jantan kepada betina. Itu basic kehidupan, asas pembiakan, kan? Asas pembiakan.
Baik, oleh itu bagaimana kita boleh mendapat hidayah, iaitu dengan adanya sifat inabah, sifat inginkan kebenaran, di mana dalam hati kecil kita hendak tahu apakah yang benar dan berharap Allah. Bimbang kita, bagi orang yang ada sifat inabah, inilah yang Allah akan tarik dia kepada kebenaran. Inabah ini yang disebutkan dalam tafsiran ini, iaitu bersambung yashrah sadrahul Islam. Maka yang Allah kehendaki dapat hidayah, Allah akan mudahkan, lapangkan dadanya untuk menerima Islam, ya, yashrah sadrahu. Biasa kalau kita, ini dululah, kalau saya masa belajar sekolah dulu, ustaz kata nak mudah jawab exam, jawab peperiksaan, baca surah Alam Nashrah, saya rasa semua hafal kot surah tu, Alam Nashrah, Alam Nashrah apa ayat dia? Alam nashrah laka sadrak, kan? Alam nashrah laka sadrak. Itu surah yang biasa kita dengar, biasa kita bawa dalam solat. Antaranya ada juga ustaz-ustaz bagi tips, baca je dekat air. Baca dekat air, bagi anak-anak minum pagi-pagi, boleh, tak ada masalah, yashrah sadrahu lil Islam. Nanti kita urai sikit pasal air ni. Disebut juga dalam petikan Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untuk dadamu. Ini Allah turunkan surah ni untuk Nabi lah masa tu, kan? Nabi pun susah gelisah, Allah turunkan ayat, kan? Ayat ini bermaksud Allah melapangkan dada mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk faham Islam, untuk faham Islam dan untuk menerima ajaran Islam. Apabila dia faham Islam, maka mudah untuk dia menerimanya. Apabila dia sudah terima, maka dia senang untuk melakukan suruhan Allah. Kita pun fahamlah benda tu, kan? Apa-apa sahaja ilmu yang kita nak dapat ni, kalau kita faham, dia akan kekal dalam kehidupan kita. Contoh mudah lah, kita tengok orang mengisi rumput, nampak macam mudah, tapi bila kita pegang sendiri, macam mana dia nak pakai? Tak faham caranya. Mungkin kita pakai, tapi kejap je rosak, jam aku semua. Faham ni penting. Ilmu sahaja tak cukup, tapi kena faham betul-betul. Jadi yang dalam ayat ni katanya, apabila kita faham, mudah untuk kita terima. Ini yang spesifik dalam ayat ni, ajaran Islam lah, yashrah sadrahu lil Islam, ya. Ramai tak dalam kalangan umat Islam tahu Islam, tapi Islamnya macam tak nampak. InsyaAllah yang dalam masjid ni semua faham Islam dan memang praktikan Islam. Dia tahu solat jemaah tu 27, hadis terang-terang cakap. Solat sendiri tak banyak, solat jemaah 27. Jadi kita faham, kita pergi masjid. Itu kefahaman lah. Ada orang tak nak juga, kan? Jadi kita sekarang dia faham. Jadi apa yang kita faham tu kita terus amalkan. Itulah ilmu. Dapat ilmu, faham, amal, berterusan, istiqamah. Itu je kitarannya. Jadi bila kita senang faham dapat ilmu dengan Islam, senang, jadi akan senang kepada kita untuk amal ibadah, ringan badannya untuk solat, dan ringan juga mulutnya untuk berzikir. Sebab itu kita ada lihat ada orang yang kuat saja beramal, ada yang kuat beramal sebab dia faham. Kenapa lah orang ni lama duduk masjid? Dia faham lah tu. Iktikaf kat rumah tak ada banyak iktikaf. Dekat shopping complex duduk lama-lama 1 jam 2 jam. Dekat Pawaga contoh, tak ada iktikaf kat situ. Pergi pasar lama-lama, tapi ada orang pergi pasar lama-lama, kan? Kalau pergi balik lah. Apa lagi contoh? Kita pergi majlis mana-mana, duduk lama. Kita beraktiviti dengan kawan-kawan contoh, kan? Pergi sana, pergi sini, buat rehlah apa semua. Bagus, bukan yang tak salah, bukan salah. Tapi nak katanya dia tak ada dari sudut, kalau kita nak bincang lah bab zikir, etika, dia tak ada kat situ, kan? Jadi sebab tu kefahaman ni berbeza-beza lah ikut keadaan kita, kan? Sama juga dalam konteks kesihatan. Ada orang dia tahu tapi tak cukup faham. Beza doktor Islam dengan doktor yang bukan Islam.
Doktor Islam dia faham, dah memang sampai situ dah, situ je lah, nak buat apa lagi? Faham tak ayat saya? Itu doktor yang Islam. Tapi ada juga doktor yang Islam, dia tak faham benda tu kan? Jadi biasanya, sebab tu sekarang ni Kementerian Kesihatan, tapi saya jauh lagi lah nak ke arah situ, nak mewujudkan satu doktor yang fungsi doktor tu adalah untuk memahamkan pesakit tentang Islam. Ramai yang mencari rawatan, dia nak sungguh-sungguh, tolonglah doktor, tolonglah doktor. Kalau tengok drama pun ada yang macam tu, tolonglah. Dia bergantung sepenuhnya kepada sistem kesihatan, ubat dan sebagainya. Tolonglah, saya nak sihat ni, ada ubatnya tak? Sampai tahap macam tu. Jangan sampai begitu, sebab yang pegang kesihatan kita ni bukannya sistem kesihatan, yang pegang dia Allah lah. Itu kena faham. Sebab tu ada beberapa hospital lah sedang mewujudkan. Kita kat Malaysia ni ada hospital musnah ibadah. Benda tu bagus. Kalau tuan-tuan pernah pergi hospital, ada hospital dia sediakan semua, spray air, alat tayamum. Itu maksudnya sistem kesihatan kita faham. Tapi kalau kita pergi hospital luar negara, belum tentu ada benda tu. Dan memang dahsyat lagi lah kat sana. Bab ibadah tu memang tak terjaga. Tapi ada tak pesakit, walaupun hospital tu mesra ibadah, ada pesakit tak kisah pun. Ada je kita jumpa kan. Kadang saya pernah ada satu pengalaman tu, jumpa pesakit. Pesakit tu tak teruk mana pun, baru nak kena potong kaki. Saya ni tugasnya kaunseling, bab kesihatan makanan je lah. Kalau yang jenis sihat tu kita kaunseling lah, sebab dia boleh faham. Okay, kalau jenis yang terlantar apa tu, kita bagilah, kita panggil medical food lah. Itu bab pemakanan kat hospital. Ada pesakit tu saya jumpa dulu, dia memang kata, alah, sihat pun buat apa? Sihat pun tak ada guna. Dia kata gitu. Kalau bagi makanlah sihat macam mana pun, sakit balik. Ayat dia apa? Dia kata, makan mati, tak makan pun mati. Dia kata macam tu. Makan mati, tak makan pun mati. Lepas tu kita tanya lah. Lepas tu kat hospital ni solat, kita tanya dia terus dah. Kata dia geling lah. Dia tak cakap lah dia geling pun, dia tak solat. Tapi kita faham lah, tekanan pesakit ni berbeza-beza. Ada yang memang dihantar dan ditinggal terus. Itu banyak tuan-tuan. Sedih kita tengok hospital Malaysia ni. Dia hantar, dia tinggal. Tak ada ahli waris pun datang tengok. Sedih. Kalau mana buat anak-anak ni semua. Ada juga yang masuk ke hospital kerana nak dapat duit pun ada. Sebab tu bab kesihatan ni sangat menunjukkan keseluruhan kehidupan manusia kat dunia ni. Betapa rakusnya manusia ni. Ramai tinggal, hantar, mak tinggal. Lagi-lagi musim perayaan. Itu memang kita boleh kata gila. Dia hantar ke hospital sebab dia nak beraya. Mengaduk tu anak-anak macam tu. Ada, bukan tak ada, ada. Ya, ada. Kalau dia tinggal, dia tengok tak apa, dia beraya ke hospital tak apa, ni memang tinggal. Jangan sampai jadi macam tu. Dekat mak ayah kita, jangan sampai macam tu. Kat mana kita tadi? Jadinya nak kata pesakit yang saya jumpa tu, dia cakap lah, ni memang tak solat semua. Kita bagi seperiannya apa semua tu. Sebab hospital Nusra Ibadah ada semua tu. Kita bagi, kita ajar. Cuma kadang-kadang tak semua pesakit kita boleh buat macam tu. Sebab tu KKM tengah berbincang nak mewujudkan macam tu lah. Tapi ialah hakikatnya memang tak ramai pun nak kerja macam tu. Staf pun tak ramai. Lagi-lagi tambah sekarang ni masalah doktor perubatan, masalah gaji semua tu. Itu semua bab dunia, kehidupan. Memang ketandusan pegawai. Jadi tak semua pesakit lah kita boleh ajar buat ibadah kat hospital semua, keterbatasan. Jadi berbalik pada ayat ni, kalau Allah berkehendak, Allah akan mudahkan, lapangkan dadanya, dia boleh terima Islam. Tak bermakna kita dah Islam, kita dah cukup Islam kita dah. Sebab tu hidayah ni kita nak sentiasa, taufik dan hidayah, kan? Jadi apabila digunakan perkataan bil Islam dalam surah, dalam ayat tadi tu, ia bermaksud mereka mudah untuk menyerahkan diri mereka untuk agama Islam. Kerana perkataan Islam itu bermaksud serah diri.
Itulah yang kita kena buat. Bangun dia tidur, kita jadi ke apa-apa ke, ada musibah menimpa kita ke, Allah hujan lebat, nak panen tak boleh, habis dah sawah. Dia berserah kepada Allah. Nak buat apa lagi? Takkan kita nak cari tutup satu benda, sampai ke situ usahanya. Ada benda kita tak boleh buat, serah saja kepada Allah. Jadi serah diri itu bermaksud taat sepenuhnya, ya, bermaksud taat sepenuhnya. Apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat, jadi akan jadi mudah untuk kita buat, sebab kita taat sepenuhnya. Tidaklah dia tertanya-tanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia solat. Kita tak akan tanya benda itu sebab kewajipan dah. Jadi bila kita dah rasa kita berserah kepada Allah, kita taat sepenuhnya, kita terima Allah suruh buat tu buat. Nabi ajar macam tu, kita buat. Nabi ajar apa kat kita? Solat lah Nabi ajar, tu asas lah. Dalam masa sama apa yang Nabi tunjukkan? Nabi tunjukkan supaya kita, apa Nabi buat bila Nabi berhijrah ke Madinah. Kan Nabi kan diutus menjadi Rasul umur 40 ke atas, kan? Nak katanya berapa lama je Nabi dakwah? Sekejap je, kan? Berapa lama je Nabi dakwah? Sekejap je. Mungkin kita boleh buat lagi lama daripada Nabi kalau kita nak ikut Nabi berdakwah. Apa Nabi buat? Nabi hijrah kan, Nabi mempersaudarakan, kan, Muhajirin dan Ansar. Itu penting tu, kan? Yang mana sekarang pun menjadi-jadi, kan? Gaduh kita sikit. Islam ke Melayu dengan Melayu, gaduh kita sikit. Kat mana-mana lah, politik-politik lah. Kat mana-mana tempat ada. Kalau dalam keluarga pun ada, kat tempat kerja pun ada, sentiasa ada benda tu, kan? Tapi Nabi tak pernah ajar pun Nabi membenci sesama Islam. Nabi hanya membenci golongan kufar yang betul-betul menentang Nabi. Nabi membenci Yahudi pun yang membentang Nabi, yang menentang Nabi. Even kalau Nabi tak indahkan, macam yang surah Abasa, kan, Nabi tak indahkan orang buta, Nabi dah kena tegur. Apatah lagi kita, kan? Kerana adik-beradik sendiri pun sampai macam. Sebab kenapa saya cakap macam ni? Sebab kat hospital pun benda tu dibawa-bawa. Kita nak mudahkan pesakit sampai ke tahap macam tu, kan? Sebab biasanya bila orang sakit, kerajaan kita ni bagus, banyak bantuan, bantuan zakat, bantuan tu, bantuan ini. Bergaduh sampai macam tu. Ada juga yang bergaduh sebab nak jaga mungkin. Bergaduh tak nak jaga tu lagi banyak. Kau lah jaga, depan-depan kita dia jaga gitu, kan? Teruk sangat dah, kan? Janganlah sampai begitu. Jadi penting kita ni faham Islam, tengok apa yang Nabi buat, Nabi ajar macam mana dan sebagainya. Banyak uraian dalam artikel ni, saya tak adalah sentuh satu persatu. Antaranya dia contoh juga antara amalan sunat biasa diperdebatkan, kan? Biasalah sampai sekarang masih ada lagi saki baki itu, buat ke tak buat. Jadi ini dah masuk Ramadan, kita dah 15, hari ni 16 kan, 16 Ramadan akhir. Lagi 15 hari nak masuk Rejab dah, tak lama dah, sekejap je lagi. Rejab, Syaban, Ramadan, sekejap dah. Rasa baru je bulan puasa baru ni, kan? Setiap kali Ramadan mesti ada jamaah yang tak ada. Betul tak? Jadi memang betul lah Nabi kata kita kena sentiasa mengharap Ramadan. Jadi masuk Rejab ni Nabi ajar doa, kan? Kita pun biasa dengar, kan? Kita minta sampaikanlah, berkatilah Rejab, sampaikanlah Syaban, sampaikanlah Ramadan. Doa benda tu, kan? Jadi dalam Ramadan sendiri pun banyak, kan? Kita bercanggah ni, kurang-kurangkanlah benda tu. Macam mana nak kurangkan? Baca je lah, baca faham, dengar tazkirah, dengar kuliah kat YouTube, kat mana-mana, untuk kita tambahkan kefahaman, ya? Wa man yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh kesesatan, dikehendaki oleh Allah kesesatannya. Ini pula adalah kehendak Allah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Kenapa pula Allah menghendaki manusia untuk menjadi sesat? Ini berbalik kepada takdir, ya. Dalam satu hadis, saya nak kongsikan satu hadis. Sebab kadang-kadang ada orang kata, dah sesat, biarlah sesat, dah memang takdir begitu. Boleh ke macam tu? Dah memang dia ditakdirkan untuk
sesama jantina. Begitulah dia kehidupan dia sampai ke sudah. Boleh ke begitu? Sudah tentulah tak boleh. Kita boleh jadi kefahaman Jabariyah atau Qadariyah dah macam tu. Kalau siapa yang join kuliah Ustaz Qusri dulu pasal akidah, banyak Ustaz Qusri terangkan tentang Qadariyah tu macam mana, Jabariyah tu macam mana. Ada satu hadis Nabi, saya cari je. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghah mithla dhalik thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbin rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Saya baca je hadis ni, syarahnya saya tak pandai. Nanti minta Ustaz Alim buat kuliah satu lagi. Itu syarah hadis. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya apa? Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam keadaan air mani. Ini fitrahnya. Air mani mestilah kena masuk dalam perut ibu. Itu wanita. Hadis Nabi pun dah pasal sains dah. Ini sains kan? Dibuktikan dah. Selama 40 hari. Kalau lelaki dengan lelaki macam mana? Itu logik mudah kita nak terangkan kepada semua keturunan yang ada. Kemudian berubah menjadi seketul darah. Dalam ni pun ada, Al-Quran pun ada pasal ni, dalam surah Mu'minun. Kemudian berubah menjadi seketul darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berapa dah tu? 120 hari. Barulah jadi kita panggil fetus ataupun bentuk manusia itu sendiri. Kemudian diutus kepadanya malaikat untuk ditiupkan kepadanya roh, dan malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. 4 perkara ya, jemaah sekalian. Apa yang hadis Nabi ini terangkan? 4 perkara itu apa? Menetapkan rezekinya, kedua ajalnya, ketiga amalnya, dan yang terakhir kesudahannya, sama ada derita atau bahagia. Pasti kita tahu dah semua dah ada. Buat apa nak dengki-dengki? Itu bahasa mudahnya lah. Dah ditetapkan untuk orang tu macam tu, rezeki dia. Dah ajal dia macam tu, dia begitu. Dah ajal kita macam ni, agak-agak kita tahu tak ajal kita macam mana. Kita boleh tak nak terima cara ajal kita macam mana? Mestilah kita terima. Contoh esok, contohlah saya bayangkan saya esok saya dah tak ada, accident contoh, dah begitu pun akhirannya. Boleh tak kita nak lawan lagi Allah? Tak boleh, kita dah mati pun masa tu, dah meninggal lah. Jadi memang itu dah tertulis lah 4 tu ya. Jadi dalam hadis ni apa Nabi sambung lagi, ni yang menjadi kita punya jentikan hati. Sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga. Kita lah, Nabi merujuk kepada kita lah, umat Nabi. Sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal sehasta. Sehasta ni kan dekat ni, antara saya duduk dengan depan ni je. Sehingga jarak antara dirinya dengan syurga sehasta. Akan tetapi ia telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli neraka. Dalam hadis ni kata dia buat amalan syurga, tinggal sehasta je. Amalannya banyak lah, memang amalan tu confirm dah syurga. Kalau kita bayangkan meter tu, dah meternya dah nak sampai syurga. Tapi yang ditetapkan, dia buat juga amalan ahli neraka. Apa akan jadi? Akan tetapi dia telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dah buat dah, tinggal sehasta, tapi dah ditetapkan dia buat maksiat, contoh
amalan ahli neraka lah tu, kan? Maka masuklah dalam neraka. Sesungguhnya ada juga di antara kamu yang melakukan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli syurga. Telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita biasa dengar kan, ada kisah zaman Nabi, wanita yang beri minum kepada anjing, kan? Dia seorang yang pelacur teruk, dia masuk syurga. Ada juga orang ahli ibadah, buat ibadah, tiba teruk, minum arak dan sebagainya, masuk neraka. Macam tu je kehidupan kita. Tapi adakah takdir ini, kalau dah tertulis macam tu, kita tak boleh ubah? Itu yang ada perbincangan tentang qada dan qadar, kan? Tak adalah saya nak bincang hurai detail. Tapi apa yang ilmu yang kita ada qadar, qada dan qadar takdir, ada yang mughram, ada yang mu'allam. Ada yang kita boleh, bukanlah kita boleh ubah, ada pilihan dan kita pilih, maka kita akan dapat pilihan kita tu baik ke buruk, ya. Sebab tu berbalik pada ayat tadi tu, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Berbalik pada ayat tadi itu, siapa yang Allah nak bagi hidayah, Allah akan bagi. Siapa yang sesat, memang sesat. Cuma perumpamaannya apa? Kat sini yang saya nak relatekan dengan apa yang kehidupan seharian kita. Yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Saya teringat nak bincang ayat ini sebab dulu masa belajar kesyarah sekeguna. Inilah antara bukti penemuan sains yang dalam Quran sendiri disebut, ya. Apa dalam Quran sebut? Yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Sempit sesempitnya, ibarat kita naik ke langit yang tinggi. Sebab tu kalau orang naik jet laju sampai atas sekali, dia boleh pingsan. Sebab tekanan dia dah habis ke atas tu. Orang yang mendaki gunung Everest tinggi-tinggi pun boleh meninggal ke atas. Sebab memang tekanan udara sangat ringan. Bila tekanan tu ringan, dia tak ada oksigen ke atas. Inilah yang diceritakan dalam ayat ni. Allah gunakan perkataan dayiqan harajan, sempit sesempitnya. Detailnya seolah-olah naik tempat tinggi, langit. Sebab tu bila naik angkasa, tak boleh dah tak pakai angkasa. Kena naik roket, kena ada baju angkasa, baru boleh hidup. Kalau tak, pecah ke atas tu, sebab dia berkait dengan tekanan udara. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang mendaki langit. Allah Subhanahu Wa Taala berikan perumpamaan kepada kita supaya kita lebih faham. Ini yang huraian dalam tafsir yang saya google ni lah, saya baca je, saya bukan ahlinya. Kepayahan yang mereka rasa itu amat susah bagikan seorang yang sedang mendaki tempat yang tinggi. Kalimah yas'adu bermaksud satu pendakian yang sukar. Ada syaddah kat situ, yas'adu. Dalam perkataan itu untuk menunjukkan kesangatan dalam kepayahan itu. Sangat-sangat susah nak bernafas. Seorang yang Allah wa man yurid ayyudillahu, memang Allah nak sesatkan, memang Allah akan sempitkan sungguh. Minta jauh, jangan sampai kita rasa macam tu. Sempit, Allah sempitkan sesempitnya, susah kita nak dapat hidayah. Jadi tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, apa yang kita boleh sama-sama mengkoreksi diri kita, kehidupan ni milik Allah. Allah boleh sempitkan, Allah boleh luaskan. Dalam kehidupan kita ada oksigen, Allah boleh sempitkan, Allah boleh luaskan. Dan secara asasnya kita, macam saya sebut tadi, kita ada paru-paru dan jantung. Kita panggil itu vital organ, organ yang sangat rapuh. Kalau paru-paru rosak, susah bernafas. Kalau jantung rosak pun paru-paru rosak juga. Tuan-tuan pernah tengok orang pingsan tengah main badminton? Kotlah dia pernah bersukan. Banyak kes sekarang dah makin banyak. Itu namanya jantung berhenti tiba-tiba. Pernah tengok tak dekat drama ke guna current tu? Itu salah satu cara untuk kita gerakkan balik kitaran badan untuk menerima oksigen.
Sebab tu kita dekat kehidupan ni ada kadar. Dalam masjid ni oksigennya normal lah. Tapi kalau kita naik langit tak normal lah oksigennya. Tapi kalau dalam air, ada tak oksigen? Ada. Cuma kita punya paru-paru ni tak boleh nak bernafas dengan air. Kita bukan ikan. Sebab tu antara teknologi yang ada sekarang ni, kalau kita tak ada gas oksigen, dia akan pump air. Air yang ada tu, kita ambil je air pipe, air mana, pump. Nanti dia akan pecahkan air tu jadi oksigen. Air tu lagi makin lama makin kurang. Sebab air ni oksigen. Kalau kita minum air, kita minum oksigen lah sekali. Kan? Air ni oksigen. Sebab tu kita boleh dapat oksigen daripada air. Itu teknologi sekarang. Dia pecahkan air, ni air mineral ni, termasuk dia dekat mesin tu, dia akan pecahkan, dia akan dapat gas. Jadi orang yang ada masalah pernafasan, tak boleh nak cukup oksigen, dia akan dapat daripada air. Tapi kalau terlebih bagi apa jadi, pun tak boleh. Kita punya organ boleh terus mengecut ataupun terus berhenti berfungsi. Indahnya ciptaan Allah, semua ada kadarnya. Tak bolehlah kita sumbat banyak-banyak walaupun benda tu bagus. Walaupun benda tu vitamin bagus, kita makan banyak-banyak. Tak, semua ada kadarnya. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, sama-samalah kita mengkoreksi diri, muhasabah diri. Cara paling asas adalah dengan kita memahami kesihatan kita. Itu je paling mudah. Mungkin hari ni kita rasa macam ni, esok belum tentu. Okay? Apa yang kita dapat hari ni belum tentu kita dapat lagi esok. Mudah-mudahan kita semua diberi yang mana Allah menukilkan ayat tadi, wa may yurid Allah nak bagi hidayah, Allah yashrah sadrahu. Allah mudahkan kita untuk faham dan terus kita boleh beramal sehinggalah istiqamah, sehingga Allah menjemput kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya cuba kongsikan ini memberi manfaat kepada tuan-tuan, juga kepada khusus kepada diri saya sendiri. Sebab kita pun hidup ni kadang-kadang kita rasa selesa kan. Bila rasa selesa tu kita lupa banyak benda. Jadi dengan kita membaca, menziarah orang, berkomunikasi dengan manusia, kita akan dapat sesuatu. Kita akan belajar banyak perkara. Okay? Allah alam. Saya mohon maaf atas terkasar bahasa tu, terguris hati dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita semua terus istiqamah beramal dan memahami Islam itu sendiri, walaupun kita dah menjadi orang Islam. Wallahu a'lam. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'afina fi abdanina, Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.